what do you eat to get energy? Okay. Kalau kita kena ada something yang convenient, something yang ringan tanpa gula. Tapi ada rasa, ada perisa dia. Tapi ada Pepsi. Ada plus pun ada gula. Kalau dia buat start buat itu pun betul. Sebab untuk tak satu nama. Sahabat nafas sihat. Oi. Cheerful life. Evo life. Apa maksudnya Evo? Bebas vape. Okay. Itu nama projek, tapi nama kumpulan anda. Nama kumpulan maksudnya untuk 6 bulan ini. Okay. Sebab you're the first one to take about vape actually, right? Okay, faham mereka sedikit daripada konsep. Okay. Supaya orang untuk 21 hari itu tulis hari semua. Anda semua nak. Apa yang akan orang nak dengar nama tu biasa tu kawan-kawan anda akan rasa apa tu? Okay. Your group will be the first one, January. Okay, so come. Dan saya Ina ada Ivan. Nama guru kami ialah Love Family dan berdasarkan daripada kartun The Duck House. Itu sebab kita macam adik-beradik kerja satu sama lain sebab semua perempuan, Ivan je lelaki. Berdasarkan daripada SDG, target audis kita orang prasekolah. Prasekolah. Ya. Oh, prasekolah. Okey. So tempat orang yang buat ni dekat Museum Samudra. Kita orang pilih tempat ni untuk dewasa RM6 dan kanak RM3. Semurah lah. Terkenal pada dunia dan darat. Oleh itu, nanti begini dapat membantu mereka untuk meningkat soalan kaum dan projek aktiviti sambil belajar dan meningkat tahap pendapat seperti mempersemangat dan belajar sejarah. Preparation. Maksudnya breakfast kita akan bagi diorang roti dengan air, jadi diorang tak lapar. Ni projek nak pergi lawatan sambil belajar. Sambil belajar. Projek kan 500. Jadi makanan diorang kira-kira dalam 100 kilo, tiket. Masuk dalam program kawasan sembilan. Museum. Okay. So ini realistik lah punya soalan yang kita. And we want to sell the product which is Asame. Okay, Asame is created by us. What Hidup Sehat is designed to help teenagers break free from vaping and choose a healthier life. This isn't about pressure or punishment. It's about support, confidence, and taking control and taking care of the teenager's life. Okay. Untuk kita macam orang kata terlampau nak isap vape lah, kita terus supaya dia berhenti dan dia ada berfikiran untuk nak kita. From vaping. Ini adalah nombor 3. Tadi tak cakap pasal nak buat iklan, nak buat video training. Selanjutnya dia masa Malaysia. Ada fikir mungkin orang tua kurang. So Your plan, kalau you nak improve, of course kena improve your plan. Soalan-soalan yang saya tanya tadi, you kena fikir macam mana untuk mengatasi cabaran yang you akan hadap. And untuk program lawatan sambil belajar macam saya nak Tiket. Ha? Tiket dia murah. Ya, kenapa? Kenapa? Boleh masuk dalam bajet 500 kita. Tak, maksud saya, have you pernah masuk tak Museum Samudra tu? Museum yang apa? Dan akan nanti
perlulah, jangan beli format. Okay. Kalau dia ada program, jalan kita faham.